congkel lah dia punya dress up, keluarkan dress up Jadinya kita ketuk je. Ketuk daripada bawah ni. Keluarlah dress up itu. Lepas tu minyak gearbox dia yang keluar ni tak dah lah. Tak dah Dia mesti keluar punya. Dia mesti keluar punya. Ni manual. Kalau manual dia minyak color kuning dah. Dah buka ni. Tadah dulu. Okey, kita ambil dress up yang baru kita masukkan terus Ini dress up yang baru Ini dress up yang lama lah. Okey, kita kalau nak pasang ni kita wajib ukur lah. Sebab apa? Takut lain. Jadinya ukur macam ni lah. Okey, kita ambil yang lama yang baru. Lepas tu kita ukur dia ni. Okey, jejak. Okey, sama. Lepas dia punya ni pun ukur. Okey, samalah. Kalau dalam tu ada usil, okey. Kat sini dah. Masukkan untuk hati-hati dah. Dah banyak kali kena dia boleh bocor lah kat usil tu. Jadi kita masukkan berhati-hatilah. Cara masukkan macam ni je. Okey, ni dia sharp. Okey, hulur. Okey. Lepas tu tengok dalam. Masukkan. Masuk je. Okey. Dia dah masuk, lepas tu kita test sekali. Okey. Okey. Tok. Okey dah. Okey. Tengok ni dalam Video boleh tengok sini. Dia cantik lah. Masuk cantik. Okey. Lepas tu minyak yang keluar tu kita boleh lap lah. Okey, kita boleh lap yang minyak keluar ni. Okey. Itu saja. Okey. Aku akan buat video sebelah sana pula. Sama saja sistem dia. Buka, ukur, masuk desa baru. Okey. Ini bawah ni kita dah lah. Takut dia bersepak bawah, jadi kita pening kepala tengok bersepang ni. Apa? Cara gas.